saya Abdul Razak bin Saad. Masa saya berkhidmat, pangkat saya Korporal 66 tahun. Saya asal daripada Sungai Petani. Saya berkhidmat 21 tahun. Kejayaan saya masa operasi Terpijak Jarangkat Samad di operasi Taksin Gubeng tahun 86. Kejayaan kaki sebelah kiri putus. Sekarang saya menggunakan anggota pasu. Masa saya dalam operasi itu 6 orang termasuk saya. Operasi itu makan masa 2 bulan. Ganjaran ni yang saya tahu, yang dimaklumkan saya, ganjaran anggota kurang upaya. Untuk sumbangan dia macam benda ni berulang lah tiap-tiap tahun. Saya pun mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada pihak Kementerian Pertahanan kan, yang mana mereka dapat memberi sumbangan kepada anggota-anggota yang cedera.